Anak dia cakap, "Mak, nak masuk public gold mak, nak buka akaun simpan emas." "Tak payah," mak dia cakap, "jangan masuk." Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Baik, 2-3 hari lepas kita orang ada buka booth public gold dekat program selawat, Gema Selawat 2.0 di Taman Batu Muda, Batu Cave. Jadi masa tengah-tengah buka tu adalah satu datang akak ni. Dia datang, dia kata, anak ni datang jumpa dia, kata, "Mak, nak buka akaun public gold." Dia cakap apa? Tak payah masuk. Sebab dia cakap dia risau sangat, takut kena scam. Tapi dia ada ingat, di Taman Batu Muda tu, dia kenal saya. Ridwan, dia kata Ridwan Malik ni ialah dealer public gold. Jadi dia kata dia nak jumpa sendiri, dia nak tanya sendiri. Dan pagi-pagi memang dia datang, dia jumpa, dia borak dengan saya, dia cerita pasal anak dia, dan dia tanya pasal akaun public gold. Lepas pada tu dia masuk ke dalam Dewan Solat untuk program selawat. Habis program, dia datang balik. Dia cakap apa? Dia kata dia dah tanya kawan-kawan dia, ramai yang dah masuk. Dengan siapa? Dengan Ridwan Malik, Haji Wan, dia cakap. Alhamdulillah, lepas kita bagi penjelasan, kita beritahu dia, public gold ni kak, bukan ni baru semalam buat. Bukan baru semalam terpacak. Dia daripada tahun 2008. Dan dia dah ada penyimpan emas ramai 2.6 juta lebih. Company emas, pelaburan emas yang terbesar di Malaysia, ialah public gold tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling penting, patuh syariah. Dan akses untuk public gold punya apps 24 jam. Tak ada cuti tuan-tuan. Maknanya anytime, anywhere, tuan-tuan boleh menyimpan, tuan-tuan boleh beli emas, tuan-tuan boleh buat simpanan. Walaupun hari Sabtu Ahad, walaupun hari raya, apps kami tak tutup. Sebab ada setengah-setengah apps yang pelaburan emas lain bila hari cuti, dia pun cuti. Masa tu tuan-tuan ada duit pun, kalau dia cuti, app tutup, tak boleh nak beli emas. Itu masalah. Ataupun ada yang office hour. Lepas pada petang pukul 5 petang tu, lepas pada tu, tuan-tuan tunggu esok baru beli emas. Tapi dengan public gold, 3 pagi, 4 pagi, tak pulang bila-bila tuan nak masuk, tuan-tuan nak beli, buka je app public gold, asal ada internet, ada bateri, ada duit, dah boleh buat simpanan dalam akaun gap public gold. Senang ke senang? Okey, kalau nak tahu macam mana cara, boleh rujuk saya, Ridwan Malik ataupun Safuran Nafi. Assalamualaikum. Selamat mengumpul emas daripada saya, Ridwan Malik. Jumpa lagi.